hari tu birthday saya punya part time staff. Dia kata, madam, birthday saya hari Sabtu ni. Okay, so saya tak adalah bagi hadiah hebat-hebat sangat pun. Okay, tapi adalah sikit saya belikan untuk dia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to Ishram. Happy birthday to you. Terima kasih ya, Madam orang kedua bagi saya hadiah. Oh, ya ke? Pertama siapa? Nenek ni. Oh, ya. Happy birthday awak. Semoga sukses. Mana kedai awak? Selalu dia dah. Amin, insyaAllah. You can do it. Bye. Penting ke hadiah, penting ke ucapan pada mama sangat penting sebab itu adalah satu penghargaan kepada orang yang sedang diraihkan. Setiap orang ada harga, setiap orang mempunyai nilai yang hebat. Alright, walaupun staf Maman adalah part time, dia baru je kerja waktu bulan puasa ni kan bang? Bulan puasa maksudnya mungkin 2 minggu kot saya kenal dia. Itu pun saya tak selalu jumpa dia. Pada Mama tak perlu nak tunggu dia adalah someone special baru kita hargai. Siapa sahaja, kalau kita tahu tu birthday dia, kita cubalah buat yang terbaik.